Selamat pagi, good morning. Hari ni 1 hari bulan 12, hari Isnin. Jadi hari ni saya dah mandi tapi kita tak ada make up lah. Sebab hari ni kita nak kemas rumah, kita nak susun atur kedudukan barang-barang dalam rumah. Dan saya rasa banyak sangat barang-barang dalam tu yang saya nak kena buang, nak kena sorted balik. Saya nak kena sorting balik semua, pilih. Saya rasa dalam masa saya duduk dekat sini 3 tahun, hari ni rasa macam kena buang lagi. Dan baju-baju pun kena pilih lagi. Banyak sangat-sangat baju, sangatlah banyak baju. Sebab kita ada 6 orang anak. Dan saya suami isteri pun memang baju pun banyak. Jadi kita nak pilih. Lepas tu kita nak susun atur balik semua barang dalam rumah tu. Setiap bilik ada katil. Sekarang ni memang katil ada satu single, satu queen dan satu king. Tapi buat masa sekarang ni kita susun atur dulu. Sebab lepas ni budak-budak akan cuti sekolah. Dan bila cuti sekolah tu saya tak akan dapat buat apa-apa lah dekat rumah tu. Diorang akan bermain sepanjang masa. Dan sepanjang masa rumah saya bersepah, penuh dengan barang, penuh dengan kaki. So kita pergi ambil seseorang ni. Dan korang tengok So hari ni kita nak kemas bilik ni, dibantu oleh Bibi. Hari ni Bibi tolong saya kemas. So sekarang ni inilah keadaan dekat luar. Ni ruang tamu, kain memang banyak. Ni bilik budak-budak. So bilik ni saya nak jadikan bilik saya lepas ni. Dan katil king tu saya akan alih kat sini. Bilik budak ni dah semua makan alih lah barang dia orang. Bersepah kan. So sini bilik semua baju. Jadi baju ni akan ada di bilik masing-masing lah. Okay. Jangan jatuh lagi. Nak masuk sini. Ini dalam proses. Yang kedua, kat sini kita letak katil queen. Kalau macam ni, macam bunga kat sini. Macam mana? Baik tak? Bagi dia macam ni. Dia sama je. Sama dengan posisi sana. Posisi sana di sini tempat dia. Tapi tak boleh dekat. Aku! Sumpah tak cantik. Jangan. Ya ke Bi? Ya. Tak cantik. Sumpah. No. Posisi ni tak cantik, guys. Bibi cakap tak cantik kan je sikit. So macam mana kau rasa? Siap, Bu? Siap. Okay, dah siap dah bilik. Satu lagi almari tu. Bukan. Kolor. Duduk dalam almari kita, tak apalah. Nak buat macam mana? Anak-anak kan. Kita balut nanti. Baik cantik balik. Kena beli langsir.